Dalam pantulan cermin besar, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian kolonial, wajahnya pucat dan matanya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Misteri Rumah Agam di Ipoh. Rumah agam itu terletak di pinggir bandar Ipoh, terlindung di sebalik pokok-pokok tua yang daunnya jarang disentuh angin. Dari luar, bangunan itu kelihatan indah dengan tiang putih tinggi dan tingkap kayu berukir halus. Tetapi apabila waktu malam, suasananya berubah. Sunyinya bukan sunyi biasa. Ia sunyi yang berlapis, seolah-olah ada sesuatu yang tidak mahu diganggu. Pesakit itu bernama Tuan Haziq Rahman, berusia 46 tahun. Seorang kontraktor berjaya, berani, rasional dan jarang percaya perkara goib. Dia membeli rumah agam itu sebagai simbol kejayaan hidupnya. Sifatnya tegas, bercakap terus terang dan tidak mudah takut. Namun sejak berpindah bersama keluarganya 3 bulan lalu, keberaniannya semakin teruji. Gangguan bermula pada minggu pertama. Setiap hari pada jam 2 pagi, terdengar bunyi kerusi kayu diseret perlahan di tingkat atas. Sedangkan tiada sesiapa di sana. Anak bongsunya sering mengadu terlihat pakcik tinggi berbaju lama berdiri di hujung tangga. Isterinya pula sering terjaga malam dengan rasa seperti ada orang duduk di hujung katil. Tuan Haziq cuba bersikap rasional. Dia memeriksa struktur rumah, memanggil tukang rumah, memeriksa pendawaian. Semuanya dalam keadaan normal. Namun pada satu malam, ketika dia turun ke dapur untuk minum, dia melihat bayangan hitam melintas di ruang makan. Dalam pantulan cermin besar, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian kolonial. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Kemudian, lelaki itu hilang dari pandangannya. Seketika kemudian, Tuan Haziq ditemui keluarganya berdiri kaku di ruang tamu. Mulutnya berbisik dalam nada yang bukan suaranya sendiri. Matanya terbuka luas, namun tidak mengenali sesiapa. Dalam keadaan cemas, seorang saudara mencadangkan mendapatkan bantuan dari Pusat Rawatan Al-Qayyum. 2 orang perawat Islam datang ke Ipoh pada petang esoknya. Haji Zain, berusia dalam lingkungan 40-an, tenang dan berhati-hati dalam tutur kata. Ustaz Syakir, berusia dalam 30-an, lebih pendiam tetapi tajam memerhati suasana. Sebaik melangkah masuk ke rumah agam itu, Ustaz Syakir berhenti seketika di tangga utama. Rumah ini lama menyimpan sesuatu. Katanya perlahan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dimulakan di ruang tamu. Ketika bacaan tertentu dialunkan, tubuh Tuan Haziq tersentak kuat, wajahnya berubah bengis dan suara kasar keluar dari mulutnya. Kenapa kacau aku? Pergi kamu semua dari sini. Ini rumah aku. Ini rumah aku. Aku yang jaga rumah ni, kata Tuan Haziq dengan garau. Lampu gantung kristal berayun perlahan walaupun tiada angin. Bunyi ketukan datang dari tingkat atas, bertalu-talu seperti seseorang sedang berlari. Haji Zain tidak menghentikan bacaan. Ustaz Syakir menahan bahu pesakit yang meronta dengan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari tingkat atas, suara lelaki. Diikuti bunyi dentuman kuat, seperti perabot berat dihempas. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi sunyi sepenuhnya. Tuan Haziq terkulai lemah. Nafasnya kembali teratur. Wajahnya kelihatan tenang buat pertama kali selepas berminggu-minggu. Sebelum pulang, Haji Zain berkata, bukan semua rumah besar itu kosong. Ada yang pernah dihuni dengan niat yang berat. Bila tempat lama dibuka semula, benda yang lama kadang-kadang tidak mahu pergi. Sejak malam itu, rumah agam tersebut kembali aman. Tiada lagi bunyi kerusi diseret. Tiada lagi bayangan di cermin. Anak-anak Tuan Haziq tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Namun penduduk setempat masih berbisik. Mereka tahu sejarah rumah itu panjang dan gelap. Syukur Alhamdulillah. Rumah agam di Ipoh itu akhirnya kembali menjadi rumah manusia. Bukan lagi ruang yang menunggu mangsa seterusnya. Pusat Rawatan Al-Qayyum. Cahaya kesejahteraan hidup.